masalah isu bunyi dan juga efek daripada airbox yang dah di customkan ataupun daripada aftermarket yang convert kepada compartment. Okey, ni yang asal punya. Yang asal punya dia ada airbag ni. Dia ada satu ruang untuk stabilkan tekanan dalam vacuum line supaya angin lebih konsisten masuk ke dalam chamber. Okey, masalahnya dia terlalu dekat dengan filter, terlalu dekat dengan filter. So untuk RPM rendah tak ada masalah lah. Tapi bila RPM tinggi, dia akan jadi macam tak cukup angin. Dia jadi macam sendat-sendat. Macam tu, faham tak? Ibarat korang bernafas dalam bilik kecil ataupun bilik master bedroom. Macam tu lah lebih kurang-kurang rasanya. Korang tidur dalam master bedroom, korang tidur dengan bilik kecil, rasa beza korang punya nafas korang tu, lancar tak lancar kan? Tak payah kata nafas lah, korang duduk berpeluh pun lain macam dah. Duduk dalam tempat yang besar dengan duduk dalam tempat yang kecil, korang lebih cepat berpeluh daripada tempat yang kecil. Tempat yang kedap, tak ada udara yang kurang airbag dia. Okay? Saya harap video ni sangat membantu. Jika ada apa-apa, boleh komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.